masalah penetangan kita terhadap PAS bukan semestinya Tugu Haji Loh seorang. Amo ni pondok lain, bukan pondok situ. Tapi amo mendetak kerana kedudukan PAS sekarang ni adalah jauh daripada kehendak Islam. Jadi PAS start daripada tahun 90. Dia benar, gapo dia Islam hak dia buat di negeri Kelantan. So, hanya dengan lebor-lebor. Boh lebor subhanallah. Bubuh apa ni, apa bandaraya Islam. Dengan lebor saja, dengan topeng saja. Dia tak nak tipu. Dia boleh tipu orang yang tak mengaji, dia boleh tipu. Tapi dia tidak dapat menipu orang yang mengaji. Dan dengan DAP, Allah Ta'ala kata, innama waliyukumullah wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa hum raki'un wa man yatawallallaha wa rasulahu wallazina amanu fa inna hizballah humul ghalibun. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, bukan DAP. Rasulnya dan orang-orang yang beriman yang mendirikan solat dan menunaikan zakat seraya mereka tunduk kepada Allah. Dan siapa yang menjadikan Allah, sesiapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya, orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sesungguhnya pengikut agama Allah itulah yang pasti menang. Bukan semestinya dengan ramai. Lihatlah pada peperangan Badar, 313 dapat mengalahkan 1000 musuh. Bapa? Kerana kekuatan iman, keyakinan kepada Allah. Lalu turun malaikat menolong Rasulullah. Lalu tak percaya, panggil DAP. DAP ni kafir, pakat dengan orang Islam, nak menjatuhkan UMNO yang fasik. Apakah hukum dia? Nak tanya nah, boleh menjatuhkan orang Islam. So, lepas tu pula, kata Islam dia buat, Islam tipu. Bukan setakat ajalah, hamba sendiri. Islam tipu. Hamba ni orang kuat PAS. Kalau pergi dibaca, orang tahu. Tahun 80 tak nak masuk parti. Hamba buat masuk PAS. Dan mengharapkan supaya PAS ni menjalankan Islam. Gapo dia Islam buat? Di dalam hudud, satu hudud yang dibuat oleh PAS, mana-mana orang Islam yang telah melakukan kesilapan dengan orang kafir, maka dihukum orang Islam, dilepas orang kafir. Sedangkan hudud ni mesti dilaksanakan, orang kafir kena supaya orang Islam. Dua.